petang guys. Petang ni aku tukar bateri aku punya kereta ni. Jadi aku dah beli bateri baru, jadi kita pasang balik. Jom kita try dah pula. Kita cuba hidupkan dia guys. Yes, hidup. Oke guys, selamat petang dan salam sejahtera. Sorry lambat info. Oke, petang ni tadi aku telah membuat satu job yang agak mudah, dimana aku tukar bateri aku punya kereta ni. Pagi tadi aku start tak boleh, dan disebabkan oleh bateri dah memang dah lama sebenarnya. Limit bateri BRB ni selalu dah dalam 2 tahun habis. So baru tadi aku dah belikan bateri baru, jadi aku dah pasang apa semua tu. Di samping tu juga aku ada tambah dia punya coolant. Coolant. Aku cek coolant tadi, aduh, kosong guys. Teruk aku memang teruk aku. Tapi bagus juga lah aku buat pemeriksaan tadi, dan aku perasan akunya coolant tu dah kosong dah. Speteng dah tu kosong dah. Teruk betul lah. Oke, jadi aku dah belikan, aku dah isi yang baru. Semoga tiada masalah yang akan datang lah. Cuma ada satu lagi problem yang lebih besar ni. Dia punya drive shaft sudah berbunyi. Jadi aku kena tukar cepat-cepat supaya ianya tidak melarat ke mana-mana pula lagi. Oh, kita punya aircon pun sejuk dah. Pagi-pagi tadi aku start tak boleh, sebab bateri dia memang dah teruk ada dakung. Jadi aku kena reset balik ni. Ni tak perlu reset banyak. Okey. Jadi bateri baru, air coolant pun baru, bukan. Radiator. Radiator coolant tu. Air radiator tu pun okey ni. Kira okey lah, jangan ada masalah lain. Tadi aku cek akunya spare tank tu, memang dia punya air radiator memang dah kosong lah. Aku teruk betul lah. Ini pun banyak benda aku dah cek tadi, macam dia punya hose ni kelihatan dia okey lagi. Kereta ni dah berumur dalam 6 tahun lebih dah. Jadi satu je aku nak tentukan nanti dia punya tu drive shaft dia tu yang bawah ni. Bila kita tekan minyak, ianya bergegar. Bila kita lepas minyak, ianya tidak bergegar. Ni bateri dia yang aku tukar tadi. Harga bateri dia ni pun 220. Kita tolak bateri lama dapatlah 200. Dia guna bateri yang kecil dia ni. BRB memang bateri dia kecil tapi tinggi. Ni dia punya ni NZ40ZL. So semoga tidak ada masalah apa yang kritikal lah. Engine dia ni agak macam kotor sangat lah. Biasalah, benda dah lama juga ni.
Oke lah guys. Oke guys, walaupun aku tak buat tutorial tadi, tapi orang sudah biasalah, orang dah selalu orang dah tahu dah macam mana nak tukar bateri kan. Tapi inilah hakikatnya. Salah satu dia kita punya inilah, kita punya tanggung jawab terhadap kita punya barang-barang, kenderaan, apa yang kita nak pakai. Dari sini aku belajar sesuatu sebenarnya. Aku banyak lalai bab kenderaan, pakai on jalan jauh ke dekat, tapi aku tak pun jarang lah, bukan tak pernah, jarang memeriksa kenderaan terlebih dahulu sebelum perjalanan. Disitulah satu pelajaran yang aku kena ingat dan sentiasa beringat lah. Itu sebab air radiator tu memang dah kering. Aku dah baru perasan tadi, telah balik kampung apa semua tu, balik perjalanan jauh. Nasib juga buat masa ni. Tapi bila aku dari sini, ianya mengambil masa yang lama lah lagi. Sebab dari start beli tu 6 tahun tu, belum pernah lagi tambah ke apa kan. Tiba-tiba pagi ni petang ni aku tergerak nak tengok balik. Sebab sebelum-belum ni aku dah check, aku dah tengok, ianya masih di label yang maksimum lah, maksimum. Jadi aku fikir mungkin ianya tak makan sangat lah. Tapi hari ni aku tergerak oleh sebab ianya dah bateri kong, jadi aku tergerak lah. Aku cek semua sekali dengan minyak hitam semua. Minyak hitam, minyak gearbox tu memang kita dah selalu tahu dah, kita kan selalu tukar benda-benda yang kat dalam-dalam ni. Yang jarang-jarang kita perhati tu, macam hose, apa lagi, speteng tu, semua tu kita tak selalu cek ianya bagus lagi ke tidak, bocor ke tidak. Itulah satu pengajaran untuk saya dan peringatan untuk anda semua. So oleh sebab kenderaan ni kita adalah satu keperluan, jadi bertanggungjawab lah supaya ianya akan sentiasa baik dan sentiasa berhikmat untuk kita dalam keadaan baik dan tidak mengganggu-gugat keselamatan kita lah. Ini aku belum cek lagi apa lining brake apa semua ada tu. Tapi buat masa ni benda-benda begitu macam lining brake apa semua, ia akan ada bagi warning lah kat kita kalau ianya perlu ditukar. Jadi kita tak perlulah tiap bulan kita nak cek apa semua, kita tengok pada kewangan juga kita je kan. Okey guys, apapun itulah perkongsian aku pada petang ni. Walaupun ianya simple tapi bermakna. Bermakna untuk aku dan untuk anda semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sayang buat semua. Bye bye.